Assalamualaikum. Yang mana pakai kereta Clisser tu, kalau bus yang biasa dia senang rosak. Nampak macam ni Ni dia senang rosak. Ni tepi ni boleh ganti wing impact racing boost. Boleh beli dalam Shopee tu. Yang ni dekat ujung ni, pump keluar masuk yang ni. Yang tepi beli yang ni pun ada juga. Nanti kita bagi link. Untuk kereta Clisser, mana kertas dia? Ada kertas. Gasik. Material dia getah dia bukan PU, bukan Teflon. Warranty kilang bagi selama 1 tahun. Lepas tu bila kita pakai ni, kereta pun tak rasa buai banyak lah, sebab dia keras sikit daripada yang original. Nampak ni? Ni duduk kat ujung ni. Kalau ball joint ni masih elok, boleh beli boost ni sajalah. Kerana kalau getah je rosak, tukar getah ni, dia akan dapat rasa wing impact racing boost. Dia boleh untuk kereta apa ni? Untuk kereta Clisser, Kenari boleh pakai boost ni. Clisser dan Kenari.